Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke dalam Fact Studio. Okay, jadi saya kenalkan diri saya dulu. Saya Amar Aidil Abdul Razak. Saya Khairil Jailani. Okay, jadi pada waktu petang sekarang ni dekat KSTN USIM, okay, kita bawakan seorang tetamu kita untuk perbincangan podcast kita pada hari ini. Boleh perkenalkan diri anda sekarang? Okay, hai, nama saya Muhammad Afif Afandi bin Amira. Pelajar tahun 3 daripada FPBU, Fakulti Pengajian Bahasa dan Utama. Saya pelajar Bahasa Arab dan Komunikasi. Budak Arab. Biasa tu. Okay, jadi topik podcast kita hari ini adalah Sindrom Voice Note. Kenapa suara diri sendiri kedengaran asing dalam telefon? Okay, kalau sindrom voice note ni maksudnya macam kita pernah rekod suara kita, lepas tu orang dengarkan balik suara kita kat kita, lepas tu kita tergabah. Macam Tak suka lah, tak minat lah kena suara dengar tu. suara aku ni macam tu. Betul. Okay, jadi okay, dalam perbincangan kita ni kita ada beberapa subtopik yang kita akan bincangkan. Okay, jadi untuk subtopik, kita fokus pada subtopik yang pertama, iaitu subtopik pertama ni dia berbunyi ni suara aku ke? Kenapa suara kita kedengaran pelik bila dirakam? Okay, sebab macam mana nak kata, kalau sedek memang kita punya pengalaman kan, kalau kita record voice note kita sendiri dekat WhatsApp ke, kat mana-mana ke, mesti kita akan dengar benda tu macam pelik. Benda tu lain. Sedikit berbeza. Sikit berbeza. Kita dengar suara kita kat sini sedap kan, lepas dengar dekat recording WhatsApp kita bunyi macam Bila kita ulang banyak kali, lama macam rasa cringe. macam makin cringe. Jadi saya nak tanya Gas lah, Gas pernah rasa macam tu tak? Selalu saya selalu sangat rasa macam tu. Kalau macam sekarang ni pun kalau saya dengar balik macam stop. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Kenapa rasa macam tu? Mungkin sebab macam sekarang kita dengar suara mulut dengan suara dengan telinga kita kan. Tapi sat lagi bila kita dengar dalam phone tu, kita jadi macam sekarang ni kalau saya punya pengalaman, tiba-tiba bunyi sengau tu. Mungkin sebab faktor mic sama, ataupun dekat phone sendiri pun kan ada mic dia yang sendiri kan. Macam ni juga saya pernah dengar juga orang kata macam kadang-kadang bila kau kita bercakap, kita dengar suara kita sendiri bila time kita bercakap dengan kita dengar kat recording, selalunya orang kata macam bila kau bercakap, kepala kita akan berlakunya getaran tau. Bila getaran tu kita tak nak dengar secara 100% accurate ni suara kita. Jadi bila kita record, kita dengar tu tanpa getaran tu, so kita boleh dengar dengan jelas suara tu. Sebab tu kadang-kadang orang rasa macam aku dengar lain. Kita dengar contoh lah, kita dengar suara kita more to bass, tapi bila kau dengar dekat recording kau, suara kau jadi macam macam tu. Macam tu. Macam tu lah. Pernah ada lagi tak pengalaman yang Kalau rasa pernah macam, ada macam tu, rasa macam dulu zaman sekolah kita duk pegang mic kan. Kadang-kadang so jadi azan, duk azan, muazzin apa semua. Tapi sebelum azan tu kita duk kasidahan, ramai kasidahan. Waktu tengah mandi udah training, sedap je suara. Tapi dia tu pegang mic. Tapi benda tu berlaku time pegang mic juga. Sebab mungkin faktor speaker ke apa. Sebab kita dengar suara kita melalui tempat lain tau. Faham. Itu bukan kalau face to face interaction macam ni mungkin orang dengar lain. Tapi once kita pegang mic dan benda tu kita dengar kat speaker, jadi kita rasa macam malu tu pun ada. And rasa nervous tu pun ada. Sebab orang dengar suara kita lain. kadang-kadang kita macam dia munculnya dalam fikiran kita macam bila kita bercakap kat mic, orang dengar suara kita sebenarnya macam mana? Orang betul. impress ke atau orang lebih Kutuk. macam nak kutuk macam macam ni ke suara dia kelakar gila. Betul kadang punca buat macam tak nak pegang mic, tak nak bercakap. Orang kata apa, kurang keyakinan diri lah sebenarnya tu. Dia lagi waktu presentation. And bila kita macam bentang pakai suara lain macam betul ke ni suara aku? Betul. Nanti waktu nak present tu dia jadi macam tak ready. Kenapa suara macam ni? Kadang ikut macam kejadian, macam kadang-kadang mic tu auto terlalu kuat kan. Kita rasa macam mic tu dah jauh, tapi bila terlalu kuat auto kita suara kita auto jadi macam bergetar. Bergetar sebab kita rasa macam Takut kita jenis takut. Dia jadi diri nervous, kita dia takut. Kalau kita cakap kuat-kuat, bising sangat. bising sangat, nanti orang tak suka pula kan. Cakap slow tak dengar pula. Cakap slow tak dengar pula. Itu masalah sebenarnya. Kadang-kadang rasa bukan seberapa orang, hampir semua orang kan benda ni. Lagi-lagi macam contoh kita ni jenis orang-orang yang jarang kita buat apa recording suara apa kan. Jadi bila kita dengar, once kita dengar suara kita tu memang auto kita reject.
Dia tak sama macam penyanyi. Kalau penyanyi kat luar, diorang menyanyi, habis tu diorang tengok balik diorang punya rakaman. Itu sebab penyanyi itu diorang. orang famous boleh lah. Kita ni Ini bukan nak ke arah tu kan. nak bercakap pun malu sebenarnya. Itu dah tu. Lagi ada masuk TV. Lagilah. Macam dia pembaca berita kan. Baca berita, kau dengar update recording suara kau lain. Betul. Training memang sedap. Sebab kita tak ada siapa kat depan yang akan judge suara kita. Tapi bila orang dah ramai, kita terus jadi macam lemak. Something goes wrong. Saya faham. Bila last Afif rasa perasaan tu? Last Masa sejak dah masuk universiti ni, pernah tak try cuba untuk macam buang? dia pernah cuba, tapi benda tu macam tak boleh nak dielakkan. So kita macam, contoh macam sekarang, kita tengok video podcast yang kita tengah record ni, sekali lagi kita cuba dengar balik, dia kurang confident tu lah orang kata. Tapi nak tak nak, kita kena buat lah juga kan. Kalau yang tu dah pasal assignment, tak nak kita buat je lah. Contoh kalau macam dari segi kita nak bercakap dengan kawan-kawan kan, kita WhatsApp, kita voice, dia punya cara jangan dengar balik lah. Kalau dengar balik pun nanti macam tambah insecure diri tu lagi. Dia kurangkan keyakinan tu, dia cakap tu lagi. Tapi benda tu kadang kita kena dengar balik yang banyak kali. Terutamanya bila kita temu bual orang dan kita kena transkrip temu bual tu. Dia tak perlu juga. Macam sekarang kan dah ada macam AI yang boleh transkrip kan. Tapi somehow kita mesti akan tengok juga video tu. And akan skip part kita bercakap. Orang lain bercakap tak apa, tapi kalau dia sendiri dia bercakap, kita skip. Kalau atas urusan kerja, nak tak nak kita kena dengar juga. Ya, itu betul lah. Jurnalis, nak tak nak kena dengar balik suara. Betul. Okay, kita bergerak ke subtopik kita yang kedua, iaitu macam kita bincang tadi pasal cringe kan. Jadi subtopik kita ni berbunyi Kunci ya. subtopik kita ni berbunyi dari cringe ke normal. Kenapa kita patut biasakan diri kita untuk dengar suara sendiri? Okay, sekarang kita nak borak tu. Sebab tadi kan macam Afif sendiri ada cakap yang nak tak nak kita terpaksa dengar suara kita tu kan. So kalau ikutkan in terms of, contoh lah, kalau contoh kita budak komunikasi lah, in terms of Kita tiga budak komunikasi kan. Betul? kita budak komunikasi. Mesti komunikasi bahasa Arab. Jadi macam Kami kalah sikit lah kat situ. dia Islami dia tu kuat kan dia. Nampak lah kuat. Puji lagi. Dia macam tak. Dia macam ana wa mahum mantap tu. Betul. Wow. Jadi kalau kita fokus ke in terms of journalism lah kan, macam kita buat komunikasi, memang nak tak nak kita, benda yang kita rasa cringe tu kita kena buang. Betul. Kita kena get rid of it. Sebab yalah, kita jadi journalist Kita kan, biasa dengan benda tu. kena biasa dengan suara. Sebab kita akan, itulah apa yang orang semua rakyat satu Malaysia akan dengar suara kita sendiri. Betul. Even family. Even family And kan. benda tu akan jadi lagi menyampah bila family tu rekod muka kau. Lepas tu tak dalam grup family dan dengar suara kau. Tak cukup menyampah. Dah sangat menyampah. Tak cukup menyampah lagi. Kenapa? Screen record bos dalam grup betul. segmen. Allah. Itu memang nak minta nahas. Bos dalam grup lama-lama. Tiba-tiba dia send balik. Teruk tu. Boleh terima. Sebab kalau kita fikir secara rasional lah, sebab suara kita ni macam mana, Dia tak boleh diubah lah orang dia tak boleh ubah. Sebab itulah indicates your true self is. So kalau kau nak rasa cringe kan suara kau sendiri, sedangkan kau adalah seorang penyampai, tak kisah dari segi aspek apa pun, jurnalis ke atau kau sebagai pengacara dan sebagainya, kadang-kadang kau kena terima suara kau. So benda tu kena di-practice. Dan selalunya orang yang dia rasa cringe ni, dia kadang-kadang dia munculnya rasa cringe ni mesti sebab sebab kena fikir mindset orang lain kan. Betul. Mindset orang lain, dia kata macam kita bincang tadi lah, orang lain akan kutuk suara kita, sedangkan orang tak kisah pun suara macam tu kan. Mungkin ada orang kisah lah, tapi tu hanyalah minority. minority. Patut kita ambil pendapat majoriti lah sepatutnya. Kita patut tanya diorang, bukan minority. Minority pun belum tentu diorang punya suara lagi better daripada orang tu. Contohnya ni. Kenapa pula? Suara kau sedap mana pun. Ya, Biasalah tu. aku dengar suara kau lain. Hari tu kan. Aku dengar suara kau macam itu kan. Aku dengar suara kau macam ni. Dia sampai ada orang macam, ni suara Amar ke? Rupa-rupanya suara orang lain. Betul lah.
Jadi macam mana nak kata, ikut perspektif Afif sendiri lah, ikutkan kita pandang pada aspek cringe tadi, benda tu acceptable atau tidak untuk kita keep doing it? Dia macam mana, kalau tanya saya, kelemahan diri tu kita kena admit. Tapi jangan jadikan kelemahan tu sebagai orang kata apa, punca untuk kita jatuh. Kita boleh je, contoh macam suara kita kan, kita boleh just, walaupun tak boleh ubah suara, tapi kita boleh tambah keyakinan diri kita tu sendiri. Untuk kita training, kita tambah keyakinan. Mungkin slow-slow kita first presentation dalam kelas, lama-lama kita dah macam dekat FEBU, kita ada open mic FEBU, lama-lama mungkin ke situ. So mungkin kita boleh step by step. Kat situ kalau orang nak kita, orang cakap apa, orang nak kata kita pasal suara dia ni kan sedap mana pun, yang tu tak boleh kata apa kan. Tu memang dah diri kita sendiri, yang tu memang tak boleh nak diubah. Tapi yang kita boleh ubah perception diri kita sendiri. Macam mana bila kita duduk atas stage tu, apa yang orang dengar, yang tu kita boleh ubah. Sebab itu mindset kita sendiri. Itulah apa kita. Saya masih kurang jelas sikit pasal open mic FEBU. Sebab saya juga dengar tapi masih tak dapat pendedahan lebih. Open mic FEBU ni dia more kepada tempat untuk student tunjuk bakat. Bakat tu macam yang tahu FEBU kan bahasa kan. Jadi kita ada kat FEBU, kita ada bahasa Arab, bahasa English, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepun. So siapa-siapa sahaja yang nak macam apa, nak tunjukkan bakat dia dalam bahasa tu, dia boleh ke sana. Tak kisah nak sampaikan syarahan, puisi, nak sampaikan pidato, tapi dalam bahasa 5 bahasa ni je. Melayu selalunya tak ada. So kat situ open mic FEBU ni diorang buat kat kafe. And waktu tu pula, waktu memang waktu orang break 1 sampai ke 2.30 mostly. Kira benda tu akan berlaku secara random lah. Ya, random. Mic akan terbuka and siapa nak pergi je. Pernah try? Tak pernah lagi. Pernah rasa nak try? Pernah lah rasa, tapi kegangan masa, kekurangan bakat ada. Tak apalah. Waktu tu lah kena mengasah bakat. Mengasah bakat suara tu. Kita asah keyakinan diri tu dengan cara lain. Dan mungkin bila orang cakap apa, date nak present tu, kita yang ke depan, tak payah tadi kau pergi lah. Tak ada, kita di sini yang maju ke depan lah, yakin dengan kita diri. orang pertama duduk atas tu. Tu je cara dia. Bagus ada keyakinan diri. Mungkin awal-awal kita duduk belakang stage tu kan, yang ada apa tu, tempat stage yang ada mic tu kan. Awal-awal kita duduk belakang tu sebab kita takut lagi kan. Kaki pun duduk ketok-ketok kan, takut orang nampak. Okay, slow-slow kita ke tengah sikit. Kita dah keluar daripada orang kata apa, comfort zone kita sendiri. Bagus. Nanti saya cuba datang FEBU, saya cari Afif. Mana Afif open mic FEBU? Oh, boleh. Mungkin datang. dia ada tapi di belakang tempat lain. Bukan di belakang tabir, di belakang tabir. Saya tolong set up je. Baik. Satu hari nanti tak tahu, tiba-tiba jadi pembaca berita. Tahu betul. Baca berita bahasa Arab ke? Oish. Jauh perjalanan. Itulah membanggakan Universiti Sains Islam Malaysia. Macam tak Kenapa pula? risau banyak orang kata apa, Banyak Kesalahan salah, tak ada bahasa. salah semua tu. betul. Apa? Tapi tu orang kata mencuba. Mencuba Ya. boleh insyaAllah. Macam saudara Afif cakap tadi, kita kita melatih keyakinan diri. Benar. Boleh Itu insyaAllah. jalannya. Kita nunggu 10 tahun ni. 10 tahun apa? 10 tahun. Okay, disclaimer podcast kita kali ini dibawakan oleh Kohwah Salam Boleh datang ke kawasan Lambi, di kawasan pekarangan, pekarangan pusat sukan college Gamer kot. Gemba. Gemma Bakery. Boleh lah. Dia ada 3 tempat di belakang di IP dinilai, Gemba Bakery dan Padang KSTN. Ya, Kompleks betul. Sukan Perempuan Hajiha. Betul. Okay, jadi sebelum kita tamatkan podcast kita, saya nak dengar tips panjang pun boleh daripada Afif juga lah pasal topik kita. Okay, pada pendapat saya mungkin boleh kata yang kita manusia, suara kita sama je. Mungkin Allah ciptakan, suara A ni dia lunak, suara A ni dia mau kepada bass, yang ni mau kepada, kalau orang Penang panggil menyerik, orang panggil. Memang Penang. Dia orang Penang. Awak tak abang. Awak tak abang bunyi. Kalau cakap ni tak faham. Oh, ya ke? Kita tahan sikit-sikit. Okay. So dari segi keselesaan orang untuk mendengar tu, kita tak boleh nak cakap apalah. Kadang-kadang ada je orang okey dengan suara kepit, ada je orang okey dengan suara sengau tu, tapi nak faham susah sikit lah. So apa yang kita boleh buat, kita ubah mindset kita sendiri. Macam kita orang cakap apa, naikkan keyakinan diri,
latih slow-slow daripada bawah baru sampai ke atas. Walaupun kita orang kata apa tak adalah sampai tahap yang kita boleh berpidato depan 1,000 orang tanpa takut. Yang tu macam susah kan. Mungkin kita boleh slow-slow dapat sampai kita dapat orang cakap apa, bercakap depan kelas yang Habib Kuat pun 100 orang, 200. Yang tu kalau kita dah ada keberanian macam tu pun dah kata apa, Dah kagum lah. Kita boleh banggakan diri kita sendiri lah. Yang tu bare minimum lah orang kata kan. Betul betul. Untuk kita sebagai pelajar pula memang orang kata apa, perlu ada keyakinan diri tu sikit. Macam saya pula cakap dalam bahasa Arab, macam korang mungkin cakap dalam English kan. Bukan bahasa mother tongue kita. So benda tu memang perlukan keyakinan lah. Salah pun salah lah, tembak dulu lah. Betul. Sampai yakin. Bila yakin lama kita buat benda tu. Yakin nombor satu. Kacip tu kena ada. Kacik tu penting. Kacip tu kena Kacik ada. tu lah caranya untuk kita tambah keyakinan diri. Betul. Terus Kalau sekarang tak ada kacip tu, benda lain tak jadi. betul. Sebab orang tak suka kita serius setiap hari. Ya. Kadang bila jadi kacip ni yang kita akan rasa macam confirm orang tak judge kita. Betul. Tapi jadi kacip pun Sebab kita being normal. Kita tak berlakon. Betul. Sebenarnya kita boleh sampai di situ saja podcast kita pada petang ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Afif Terima kasih. kerana sudi datang luangkan masa Jadi tetamu jadi kami tetamu yang kami yang macho lagi handsome ni. okay. Jadi sampai di situ saja. Dan jumpa lagi di episod-episod akan datang. Terima kasih.